Bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-47, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberikan kemudahan kepada institusi pendidikan tinggi awam dan swasta untuk membuat pilihan menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian atau fizikal. Semula itu, pihak IPT diminta untuk membuat semakan lokasi, masa dan tarikh laluan yang ditutup bagi memastikan warga tidak terkesan dengan penutupan jalan sepanjang 26 hingga 28 Oktober ini. Pelajar dan warga IPT yang terkesan turut boleh berhubung dengan IPT masing-masing bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut. Kemudahan yang diberikan ini bagi memastikan kesejahteraan warga IPT dan membolehkan mereka merancang pergerakan masing-masing sekaligus memastikan proses PDP dapat berjalan dengan lancar. Media sebelum ini melaporkan 6 lebuh raya dan 25 jalan utama di sekitar Lembah Kelang akan dilencongkan secara berperingkat bersempena dengan sidang kemuncak ASEAN ke-47.